Apakah maksud band pinggang? Band pinggang adalah lebar pengeras ataupun lebar getah yang berada di bahagian pinggang. Jadi labuh kena tolak band pinggang kerana band pinggang akan dibuat asing dengan kain. Labuh kain tolak lebar band pinggang. Lebar band pinggang adalah 1 inci. Saya buat 90 darjah dari atas hingga ke bawah. Jarakkan 10 inci untuk lipatan selisih batik. Barulah kita masuk bahagian punggung. Ini kelepek. Punggung bahagi pada 4, tambahkan dengan kelonggaran. Sebagai contoh, punggung anda 40, bahagi 4 sama dengan 10. Anda tambahlah dengan kelonggaran yang anda suka. Mengikut pada kelonggaran yang anda suka. Sebagai contoh, anda nak tambahkan 3/4. 3/4 total kelonggaran akan jadi 3 inci. Bermaksud 40 tambah 3 inci sama dengan 43. Okey, so saya buat kat sini, punggung tambah 3/4 iaitu kelonggarannya adalah 3 inci. Tapi jangan risau, dia still longgar sebab ini kain dah ada lipatan untuk ada kesesaan pada bahagian bawah. So seterusnya, ini punggung bahagi 4 tambah kelonggaran. Seras, okay, dah siap. Kemudian kita buat dad. Untuk dad pada bahagian pinggang, kita ambil bahagi pada 2. Dad ada 2 tempat ya. Satu dad depan, satu dad belakang. Dan sekarang adalah lukisan untuk dad hadapan. Labuh ke bawah saya buat dalam 5 inci. Jarak ke tepi saya ambil dalam setengah inci dan setengah inci. Pada pendapat saya ada 3 saja ukuran yang penting untuk buat kain ni. Pinggang untuk kita jahit buat penyediaan band pinggang nanti. Kemudian punggung dan juga labuh. Okey, pada bahagian hujung kain ni, kalau gambaran pada figure ini adalah kain doyong dia kembang. Tapi kalau kain susun ataupun selisih batik, anda kena masukkan sikit ke dalam, dia akan kuncup. Akan tetapi bila jalan, sebab kain selisih batik kan, dia akan kembang disebabkan kelepek. So, bahagian ni saya akan masukkan kadar dalam, saya lihat balik, 1 inci lah, 1 inci. So, kita masukkan, gunakan ouster mula. Saya masih lagi guna ouster mula. Anda dah ada ke belum? Kalau dah ada, cuba komen dah. Kalau belum, tak apa, komen je belum. Saya nak tengok anda. Jarum terbang. Saja nak tunjuk pada anda, pembaris ini satu untuk semua dengan kualiti yang lebih mantap. Masih lagi elok. Bahagian seterusnya, pada kain lipatan ini, ada tengah-tengah untuk panduan kita melipat fabrik nanti. So, tengah-tengah ni anda bahagi pada 2. Ini pandangan keseluruhan. Kalau daripada tanda lipatan ini sampai ke sisi, ini adalah pola depan. Untuk pola belakang, kita hanya pakai pada bahagian ini sahaja. Okey, ini saja. Dan dad dia dipendekkan dalam 1,5 inci untuk dad belakang. Video seterusnya saya akan ajar cara potong kain dan cara menjahit insya-Allah. Alhamdulillah, kalau anda nak tengok, anda boleh komen part 2. Okey, saya nak bagi tahu sikit, buku-buku yang terbang ni dah banyak sangat terjual dekat pasaran, dah lebih daripada 30,000 naskah yang dapatkan dan dah ramai yang berjaya hasilkan baju sendiri dengan buku-buku ni untuk pakai raya, untuk pergi kerja. So kalau anda nak cuba belajar menjahit sendiri, ini dia buku dah ramai ada orang beli. Tak percaya, cuba tengok beg kuning. Kalau ada beg kuning lah, okey. Cuba tengok beg kuning. Kalau ada harga offer, terus je beli. Kalau tak, nanti anda yang rugi.